Iran tolak pelan gencatan senjata Trump, tuntut kedaulatan Selat Hormuz, konflik Asia Barat masuk fasa kebuntuan berbahaya. Tehran tegaskan operasi pertahanan akan diteruskan sehingga syarat dipenuhi termasuk jaminan keselamatan, pampasan perang dan pengiktirafan kuasa di Selat Hormuz. Iran telah menolak rangka kerja gencatan senjata 15 perkara yang dicadangkan oleh Amerika Syarikat dan menegaskan bahawa operasi pertahanannya akan diteruskan sehingga syarat-syarat ketat dipenuhi. Sekaligus menandakan kebuntuan strategik yang berpotensi memanjangkan perang Asia Barat serta mengekalkan tekanan terhadap aliran tenaga global dan keselamatan maritim antarabangsa. Pegawai Iran yang dipetik oleh media negara menyifatkan cadangan Amerika itu sebagai berlebihan dan tidak boleh diterima. Sambil memberi amaran bahawa Tehran tidak akan membenarkan Amerika Syarikat atau Presiden Donald Trump menentukan masa penamatan konflik. Kerana pertikaian ini dilihat sebagai isu kedaulatan negara dan bukannya sekadar rundingan teknikal gencatan senjata. Sumber yang dipetik oleh media Iran menyatakan bahawa Tehran telah menyampaikan melalui perantara serantau bahawa ia akan terus mempertahankan diri sehingga syarat-syaratnya dipenuhi. Dengan kesinambungan operasi ketenteraan dikaitkan secara langsung kepada jaminan keselamatan, penghentian serangan dan pembunuhan sasaran, serta pengiktirafan terhadap kuasa Iran ke atas Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara Sirem yang ditempatkan di dalam kawasan kedutaan dilaporkan menjadi sasaran pada fasa awal serangan. Dengan beberapa sumber keselamatan menyatakan bahawa komponen radar telah dibedil secara langsung sehingga melumpuhkan keupayaan sistem untuk mengesan ancaman masuk dan menghalang sebarang tindak balas pemintasan. Kenyataan rasmi Iran turut menunjukkan bahawa sebarang pengaturan gencatan senjata mesti menangani apa yang digambarkan sebagai punca asas konflik. Kerana jeda sementara tanpa jaminan politik dianggap hanya akan mewujudkan keadaan yang memungkinkan konfrontasi baharu pada masa hadapan. Pegawai yang bercakap kepada media negara berhujah bahawa rangka kerja Amerika memberi penekanan yang tidak seimbang terhadap konsesi Iran sambil menawarkan jaminan keselamatan yang terhad. Sekaligus mengukuhkan pendirian Tehran bahawa cadangan semasa tidak boleh dijadikan asas kepada penamatan permusuhan yang mampan. Mesej yang disebarkan melalui saluran media Iran menunjukkan usaha untuk menonjolkan ketahanan strategik kepada khalayak domestik dan serantau. Dengan penolakan terhadap pelan Amerika digambarkan sebagai tindakan mempertahankan kedaulatan negara dan bukannya penolakan terhadap diplomasi. Penganalisis yang dipetik dalam laporan serantau mentafsir tuntutan jaminan keselamatan, pampasan perang dan pengiktirafan maritim sebagai bukti bahawa Tehran berusaha menukar ketahanan di medan tempur kepada leverage rundingan dan tidak bersedia menerima gencatan senjata yang meninggalkan persoalan keselamatan jangka panjang tanpa penyelesaian. Dengan mengaitkan kesinambungan perang kepada syarat politik yang belum dipenuhi dan bukannya perkembangan taktikal di medan tempur, pegawai Iran secara berkesan telah mengalihkan pusat grafiti konflik daripada dimensi ketenteraan kepada arena diplomatik, sekaligus meningkatkan kemungkinan kebuntuan strategik yang berpanjangan. Sekian saja untuk kali ini, terima kasih atas sokongan anda. Saya akan terus bawakan kemas kini berita yang lebih menarik untuk anda. Mohon kerjasama untuk like dan sebarkan video ini. Terima kasih, jumpa lagi.